Alright guys, so hari ni aku nak tunjuk kau satu kedai tau. Kedai ni aku tak tahu dia tutup hari apa, tapi kalau aku sendiri aku pergi hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat aku pergi kedai ni. Sebab apa? Kena dengan bajet, memang murah lah. Kedua, portion dia pun boleh tahan juga walaupun dia murah. Dan nombor 3, dia ada aneka menu yang sentiasa bertukar-tukar. So hari Jumaat, mungkin kau pergi Jumaat lepas dengan Jumaat ni, menu tu tak sama. Okay, kedai tu kat mana? Okay, jom ikut aku. Okay, kalau korang daripada traffic light Puspakom JPJ Shah Alam, korang straight masuk ke Padang Jawa. Okay, dari Padang Jawa ni korang straight saja sampai jumpa jambatan. Korang tak nampak je dia tengok. ke kanan. Alright, so ke kanan terus je, terus. Okey, ini kedai dia. Aku pun tak tahu apa nama kedai dia ni. Kat sini nama kedai dia dah tutup. Ikan bakar Cik Ida. Okey, kedai ikan bakar Cik Ida. Okey, sekejap. Okey, ni dah ambil. Ni menu dia. Hari ni punya menu nasi daging, ayam goreng. Nasi daging, ayam goreng. Harga dia berapa? RM5. Harga dia RM5 guys. Alright. Kalau korang nak, kau ikut je tadi direction yang aku dah bagi. Okay, RM5, macam-macam menu dia. Setiap hari berlainan. Aku datang hari Jumaat. Macam ni, kedai dia dah tutup lah. Tinggal aku punya je yang tak ambil lagi. Alright, bye.